dan banyak lagi. Nah, dah rasa cukup lah tu. Ayam pun tak ada, ni lepas ayam. Jadi aku luka lihaza. Astagfirullahalazim. Li walakum. Saya nak masuk maghrib dah. Nah. Okey juga. Nak masuk maghrib dah, lagi 20 minit lagi. Jadi mungkin ada yang family nak ambil gambar, nak pergi jalan ni. Keren pergi lah. Tapi rasa tak boleh, dia orang dah tutup. Nak pergi ke rumah Nabi tu, kita boleh pergi ambil gambar di situ. Dah ni tak boleh, dia orang dah tutup. Nah, dia orang dah buat tu. Dah buat macam tak habis lagi tu. Kalau rasa nak jalan pergi sampai Arafah, pergilah. Ustaz, telaga kat mana? Telaga apa? Telaga Zamzam. Telaga Zamzam dalam. Oh, boleh pergi ke? Tak boleh pergi. Dia orang dah tutup. Last dia orang buka Telaga Zamzam untuk orang awam ni tahun 2004. Tahun 2004 adalah tahun terakhir orang boleh masuk pergi gayung air Telaga Zamzam tu. Lepas tu dah tak ada dah. Maknanya tempat tu dah tak boleh nak tengok jauh pun tak boleh. Ada tempat tu ada tapi dia tak boleh masuk dah. Oh. Dia tak boleh masuk dah. Hanya orang tertentu saja boleh masuk pergi untuk maintenance, pump dia, piping dia apa semua tu masih ada. Dia di belakang apa? Di belakang Maqam Ibrahim mendekati bagi Bukit Marwah di tengah-tengah tu. Oh. Tapi ada pintu kat situ. Pintu tu nama pintu apa? Pintu apa? Pintu yang dekat dengan Marwah nak pergi ke Telaga Zamzam. Pintu Nabi Muhammad nak pergi ke Kaabah. Jalannya. Mari yang orang duk cerita tabah tu dengar ke tak? Sayup. Kadang-kadang sayup juga. Ini ni. Kena lah Rani semua. Dia tak dengar. Dia dah tak macam-macam. Di belakang sana. Kelas belakang macam tu. Kelas belakang. Bukan kelas belakang, kursi belakang. Kursi belakang. Tanya orang depan boleh jawab. Nah, tanya orang depan lah. Siapa orang depan boleh jawab kan? Tengok dia tak tidur juga. Ni orang depan nak ambil gambar. Telaga Zamzam apa mana? Kan kata. Assalam. Bodoh yang main ni. Assalam. Okey, nah. Okey lah tu dia tahu juga belakang Maqam Ibrahim. Ni sampai terpingang-pingang tu oi. Jawab orang kelas depan ni okey lah. Boleh lah periksa dapat satu. Boleh lah. Tapi subjek tu lah. Jadi cukup dulu untuk petang ni. Alhamdulillah kita boleh